Baik, kamu semua boleh rehat. Afif, jumpa saya di bilik guru. Baik cikgu. Anda semua nak kenal cikgu tadi? Jom. Guru sebentar tadi ialah seorang guru dalam bidang bahasa Melayu iaitu Cikgu Nurani binti Abdul Rahim. Beliau telah memulakan pengajian dalam ijazah Sarjana Budaya Sebaran Am di Universiti Teknologi Mara dan kemudian telah menyambung dalam Diploma Pendidikan Bahasa Melayu. Kemudian beliau telah menyambung ijazah sarjana di Universiti Malaya dalam kurikulum Bahasa Melayu. Kemudian pada tahun 2021 sehingga kini beliau telah menyambung dalam bidang Doktor Falsafah. Beliau telah menyandang jawatan sebagai seorang pensyarah Grade Hasi di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur. Kau dah siap kerja sekolah kimia hari ni? Belum, mau ketemu pula pagi. Dini. Kali pertama ku bertentang mata. Cikgu mana pula? Oh tu, kau nak kenal siapa dia? Nak. Okey, jom. Cikgu sebelah tadi ialah Cikgu Yasmin binti Nurul Amin. Beliau telah melanjutkan pelajaran ke Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang dalam bidang kejuruteraan kimia. Selepas 2 tahun bekerja dalam bidang industri kimia, beliau telah melanjutkan pelajaran ke Institusi Tuanku Bainun Pulau Pinang dan sekarang beliau telah mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Lasal Petaling Jaya selama hampir 20 tahun lebih. Untuk pencapaian, Cikgu Nora pernah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2006, 2010, 2016 dan 2019. Pada tahun 2024 pula, Cikgu Nora pernah dilantik sebagai penilai anugerah tokoh bahasa Melayu Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain pelantikan sebagai penilai, Cikgu Nora pernah dilantik sebagai konsultan promosi global Bahasa Melayu Tokyo University of Foreign Studies, Japan dan konsultan pedagogi Bahasa Melayu Institut Pendidikan Indonesia pada tahun 2024. Dalam bidang penulisan, Cikgu Nora menghasilkan banyak artikel, modul dan buku. Kita pergi pula kepada Cikgu Yasmin. Pada tahun 2015, beliau telah mendapat anugerah berprestij di dunia iaitu beliau telah mendapat top 50 anugerah finalis Global Teacher dan beliau merupakan cikgu pertama di Malaysia dan juga di Asia Tenggara telah mendapat anugerah tersebut. Selain daripada itu, beliau juga telah mendapat pelbagai anugerah. Cikgu Nora selaku guru bidang Bahasa Melayu pula menggunakan 4 pendekatan pengajaran yang berbeza. Yang pertama ialah teknik amalan pedagogi kreatif. Yang kedua ialah amalan pengajaran interaktif. Yang ketiga pula ialah teknik bercerita dan yang terakhir pula ialah teknik berbahas. 2 yang terbaik kami rangkumkan ialah teknik amalan pedagogi kreatif dan juga pengajaran interaktif. Cikgu Nora berfikir luar kotak dengan menggunakan postur badan murid untuk menggambarkan suatu perkataan. Menggunakan badan dia je. Tapi dia seronok. Kan? Kita tunjukkan macam mana bentuk pokok menggunakan gerak tubuh badan. Gerak tubuh. Ini gitu. Dia hasilkan acar tentang patriotik. Patriotik kena gambar apa? Gambar apa? Ada dah tak tahu dah. Okey. Tembak. Tabik. So berkumpulan lah. Nora hanya menggunakan postur badan untuk menunjukkan kreativiti dan juga keunikan pengajaran tersebut. Selain daripada itu, teknik amalan pengajaran interaktif di mana Puan Nora tidak hanya bergantung kepada teori daripada lontaran suara di dalam kelas semata-mata, sebaliknya menggunakan beberapa modul yang dihasilkan oleh beliau untuk lebih realistik dan juga lebih memahamkan murid daripada segi konteks, situasi ataupun perkataan ataupun sumber dan juga tajuk yang dipelajari pada hari tersebut. Contohnya fizik dalam muzik. Jadi kita boleh gunakan, nak mengajar fizik tu susah kan? Jadi dia gunakan nyanyian. Contohnya fizik dalam muzik, mengkaji gelombang bunyi. Dia buat macam tu lah. Dia buat menggunakan teknik itu. Cikgu Yasmin Nur Amin yang merupakan guru kimia pilihan kami menggunakan 2 pendekatan pembelajaran yang berbeza. Yang pertama ialah project based learning. PBL ialah teknik pengajaran berpusatkan murid di mana memerlukan belajar dunia sebenar. Murid bukan hanya mendengar dan menyalin nota tetapi membuat penyiasatan, menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk sebenar.
Melalui projek penanaman kacang tanah, mereka sendiri menyiasat faktor pertumbuhan, membandingkan kaedah penjagaan, mencatat perkembangan tanaman setiap minggu dan akhirnya menghasilkan bukti pembelajaran melalui tanaman yang berjaya tumbuh. Manakala yang kedua ialah problem solving learning. Problem solving learning ialah teknik pengajaran yang memberi masalah sebenar kepada murid untuk diselesaikan. Kemudian, murid perlu mencari jalan penyelesaian sendiri melalui analisis, perbincangan, percubaan dan membuat keputusan berdasarkan bukti. Guru bukan beri jawapan terus tetapi bertindak sebagai pembimbing. Kedua-dua kaedah ini digunakan oleh Cikgu Yasmin Nur Amin untuk mempraktikkan pembelajaran daripada sudut teorinya kepada sudut praktikalnya supaya gambaran ia lebih realistik kepada pelajar tentang kefahaman suatu benda dan bukan bergantung hanya kepada teori semata-mata. Berdasarkan wawancara daripada kedua-dua guru, dapat disimpulkan bahawa isu peningkatan masalah disiplin merupakan salah satu cabaran guru zaman kini. Seperti yang anda dapat lihat, isu buli yang semakin meningkat dalam kalangan pelajar akibat media sosial pada zaman kini. Selain daripada itu, peningkatan penggunaan gadget dalam kalangan pelajar juga menjadi salah satu cabaran kepada guru. Dan yang seterusnya merupakan isu jenayah yang kini makin membimbangkan. Ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru ialah guru yang mempunyai integriti, amanah dalam melakukan tugas dan sentiasa memperbaiki diri. Menerusi wawancara yang telah dijalankan terhadap Cikgu Yasmin Nurul Amin, beliau berpegang pada satu prinsip iaitu love, serve and inspire. Menerusi prinsip ini, guru haruslah mengajar dengan penuh kasih sayang serta sanggup berkhidmat lebih daripada yang diminta dan menjadi inspirasi kepada pelajar melalui teladan yang baik. Baiklah, Cikgu Nora dan Cikgu Yasmin masing-masing telah menyampaikan hasrat dan harapan mereka kepada kami sebagai bakal guru. Baiklah, yang pertama, Cikgu Nora telah menegaskan bahawa seorang guru perlu menanam niat dan ikhlas dan membentuk roh pendidik dalam diri mereka. Bagi Cikgu Yasmin pula, beliau menegaskan bahawa seorang guru ini perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang luas mengenai bidang yang telah diceburi. Oleh itu, secara keseluruhannya, kedua-dua guru ini telah menyampaikan hasrat mereka untuk kami membentuk diri sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab dan beretika pada masa akan datang. Sebagai rumusan, guru menyalakan cahaya ilmu dan harapan sekaligus membentuk generasi berwawasan. Sekian daripada kami. Terima kasih.